Sekarang ni ramai sedang cakap mengenai virus Nipah. Tapi sebenarnya ramai tak tahu apa benda virus Nipah ni kan. Dia bukan yang kita tengok dalam movie ke. Dia adalah virus yang sebenar. Dan dia pernah berlaku di Malaysia. Virus Nipah ni adalah virus yang datang daripada haiwan ke manusia. Pembawa utama dia apa? Kelawar buah. Dan dalam kes tertentu, ia merebak melalui babi dan manusia ke manusia. Cara jangkitan dia ada 3 je. 1, makanan yang tercemar yang kita makan. Yang kedua, sentuh haiwan yang dijangkiti. Dan ketiga, sentuhan rapat dengan orang yang menghadapi virus tersebut. Tapi masalah sedikit, simptom awal dia nampak macam biasa. Simptom awal dia demam, sakit kepala, badan lemah. Sebab tu, ramai yang ambil ringan sebab tak nampak simptom dia ringan. Tapi bila dah teruk, orang tu boleh diserang otak, boleh dapat sawan, boleh koma dan boleh meninggal dunia. Dan ramai yang tak tahu kadar kematian virus Nipah ni sangat tinggi. Dia bukan 1 ke 2%, bukan dia punya nisbah kematian orang yang dapat virus Nipah ni lebih kurang 40 ke 75%. Sekarang ni siapa yang dapat virus Nipah, dia tak ada vaksin, tiada ubat khas. Rawatan hanya sokongan di hospital. Maknanya kalau kita kena, badan sendiri yang kena lawan. Sebab itu pencegahan lebih penting daripada rawatan. So apa yang kita boleh buat nak elakkan benda ni? Nombor 1, elak makan buah yang terjatuh, makanan yang terbuka dan sebagainya. Basuh makanan kita betul-betul. Yang ketiga, elakkan daripada sentuh haiwan liar dan sebagainya. Jaga kebersihan tangan. Jangan ambil ringan simptom kalau ada. Dan kalau ada, boleh jangan ada kontak dengan haiwan. Jadi masalah kita hari ini bukan tak tahu. Masalah kita hari ini ialah kita rasa dia takkan jadi pada kita. Rasa itu jauh. Dekat negara lain semua wabak besar bermula dengan ayat yang sama. Takkan jadi dekat sini. Ilmu bukan untuk takut, ilmu untuk bersedia, bukan untuk panik. Awareness untuk selamatkan nyawa. Share video ni bukan sebab nak viral, tapi sebab nyawa kadang-kadang hanya perlu satu ilmu kecil yang boleh jadi sebab seseorang itu masih hidup. Sekian Akademi Dr. Aizul Aman, pembelajaran sepanjang hayat.